Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke MSH RC Empire. Kita akan cerita sikit pasal storage mode. Apakah itu storage mode? Main RC mesti pakai lipo kan. Tapi korang tak tahu cara penggunaannya. Sebenarnya lithium polymer ni ada sedikit spesifik sikit cara penggunaannya yang korang tak boleh main sampai habis, which is salah. So korang boleh tengok carta yang saya tunjuk kat depan ni untuk korang dapatkan info yang sebenar-benarnya untuk korang main lipo ni. Full charge setiap lipo ni, setiap sel, tak kisah berapa S, 1 sampai 6S, 1 sampai 8S pun tak apa, setiap sel full dia adalah 4.2 per sel. So korang boleh darab lah. Contoh korang main 4S jadi 16.8, korang main 3S jadi 12.6, main 2S jadi 8.4. Korang boleh darabkan dia punya full voltage per sel tu, darab dengan berapa sel yang korang ada dalam lipo tu. Itu berkenaan dengan full. Kita cerita pasal storage pula. Kenapa kita kena storage lipo ni? Sebenarnya lipo ni dia punya nominal voltage dia ataupun resting voltage dia berada di 3.8. Dia berada di tahap yang tak menggunakan tenaga ataupun mengeluarkan tenaga. Dia berada di dalam resting stage. Lipo ni tak akan kembang. Korang nak simpan lama bertahun pun tak ada masalah. Dia akan stay as is. Dia mengikut juga dia punya grade lipo tu lah. Certain grade dah rendah sikit, walaupun kita simpan dalam storage dia akan sedikit kembang lah. Tetapi kalau macam lipo-lipo macam Gion, macam lipo-lipo yang lebih high end, dia dalam resting stage tu dia tak kembang. Kenapa kita kata suruh storage? Satu, untuk keselamatan korang lah. Kalau korang simpan dalam full, lipo akan start kembang. Kalau korang simpan dalam keadaan yang 3.6 volt ke bawah, dia pun akan start kembang. Kenapa? Itulah chemistry untuk lipo ni. Lithium polymer ni sama lah dengan handphone punya bateri sebenarnya. Dia boleh memberi kuasa kapasiti yang banyak, tetapi dia ada penjagaan dia. Jom kita tengok dekat charger yang kita ada depan ni, macam mana nak guna untuk storage. Macam korang tengok kat depan ni, ini adalah charger yang kita bawa masuk, C607D. So kalau korang nak pergi ke storage, senang je. Korang pergi ke lipo bed ni, korang pergi ke storage. Dia ada charge, ada storage, ada fast charge. Yang korang perlu tahu sekarang ni, korang guna charge dan korang guna storage sajalah. Okey, contoh korang punya bateri dah charge tapi tak main, ataupun korang dah main tetapi dia drop voltage dia daripada apa yang sepatutnya, korang boleh pergi ke lipo storage ni. So bateri yang kita ada kat sebelah ni adalah bateri Gion 4S. Korang boleh pergi ke berapa M. So berapa M ni dia ditentukan oleh charger ni lah. So charger ni selalunya boleh charge 1 sampai 2 M saja. Dan juga kalau bateri yang kita tengah pakai ni adalah bateri 4S. Okey, so korang boleh tekan. Okey, so dia akan start storage mode lah. So macam mana korang nak tahu dia naik ke turun? Korang boleh tengok kat sini. Okey, 3.85, 3.85, 3.85, 3.85. Itu adalah sangat-sangat bersih, sangat-sangat clean. Dia punya balance dia. Selalunya macam ni, di internal resistance dia memang mancun lah. Lipo baru memang macam tu lah. Tu dah siap dah. Dah tunjuk terus dah siap dah. 3.8 ni adalah dia punya voltage untuk storage lah. Kalau korang nak menjaga lipo korang, tolong, ini adalah public service announcement tolong storagekan korang punya lipo supaya korang boleh pakai lebih lama dan korang punya lipo tak lost power. So kalau korang nak dapatkan charger yang macam kat depan korang ni, ataupun korang nak mendapatkan Team Gion, korang boleh singgah ke MSH hari ini. Kita supply, kita boleh dapatkan charger ni dan juga bateri tu lah. So kita berjumpa lagi di video hadapan. Assalamualaikum